5 tempat makan best yang ada dekat Bintan tapi dekat Malaysia macam tak jumpa. Kalau ada, korang komen tau. Yang pertama, tempat makan ni dekat tengah laut. Nak pergi dia, kena naik bot dan masa perjalanan lebih kurang 20 minit. Benda yang paling bestnya dekat sini, diorang punya pilihan makanan seafood. Semuanya rasa fresh, terutama diorang punya kerang biasa dan kerang bulu ni. Dan kalau nak lagi best, korang boleh mancing sendiri, lepas tu minta je korang nak masak apa. Yang kedua ni pula, dia dekat satu pulau yang penuh dengan sejarah Kesultanan Melayu Riau. Suasana dekat pulau ni sangat tenang sebab kita orang tak jumpa satu pun kereta dekat sini. Yang ada motor dan juga tuk-tuk. Tapi kita orang sampai ni dah malam. Namun ikan bakar diorang ni teringat-ingat sampai ke hari ini. Nombor 3, kita ke kampung otak-otak. Dekat sini korang confirm belum pernah jumpa otak-otak tulang. Nak makan dia ni kena hati-hati tau. Dengan penuh rasa ikan berempah, ada rasa pedas-pedas sikit dan paling best diorang buat fresh dari dapur terus ke mulut korang. Nombor 4, diorang ada pizza yang dibuat secara tradisional dengan dough yang nipis, rangup, penuh dengan topping dan makan pula tepi pantai. Satu mana cukup. Dan nombor 5, kita orang terjah ke menu jalanan diorang. Dekat sini ada beratus jenis makanan dari pelbagai pilihan peniaga. Orang pun ramai dan menu yang kita orang cuba nama dia Olua. Dia ni sejenis oyster yang digoreng dengan telur dan bahan-bahan yang lain. Kalau sekali pandang tu nampak macam omelet. Dan untuk minuman pula, kita orang cuba diorang punya cendol yang mesin parut dia tu dekat Museum Malaysia pun belum tentu ada. Sebenarnya ada banyak lagi tempat makan best yang ada dekat Bintan ni. Diorang ada tempat makan dekat tepi muara dengan ikan fresh dari Sangkar, beraneka jenis bakso, tapi kita orang tak adalah cerita semuanya dekat dalam satu video ni. Dan kalau korang nak pergi, ni info Terminal Feri Pasir Gudang dan ni pula Pak Rizky, kita orang punya tourist guide. Dia lah yang tunjuk tempat makan best dekat Pulau Bintan tu. Ingat tau, nak datang sini jangan lupa bawa pasport.